Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam CMN Podcast. Dan insya-Allah kali ni kita nak menjawab soalan daripada Puan Kaslamiah Mat Muhammad Mokhtar. Okay. So, jadi Puan Kaslamiah bertanya, untuk menjadi Twitterpreneur, adakah bergerak secara sendiri, partner atau JV yang paling sesuai? Terima kasih, Coach. Okey, so terima kasih kepada Puan Kaslamiah atas soalan yang menarik itu. So, jadi soalan ini kita perlu tanyakan baliklah kepada orang yang bertanya ataupun orang yang nak tahu, kan? So, jadi sama ada kita nak bergerak sendiri ataupun kita nak berpartner. Okey, kalau kita ni jenis orang yang selesa dengan kerja sendiri, dan maksudnya kita boleh bergerak sendiri, kita boleh fikir semua sendiri, maksudnya dari segi admin, operation, marketing, sales, HR dan sebagainya. Dan kita boleh fikir semua tu, dan kita boleh mungkin hire staff, pekerja, tim dan sebagainya. So kalau kita rasakan itu yang terbaik untuk kita, maka itulah yang terbaik. Tapi kalau kita rasa, maksudnya kita ada kelebihan tertentu, tapi kita juga ada kekurangan. Maksudnya kita mungkin bagus dari segi mengajar, ataupun kita ni bagus dari segi buat marketing, sales dan sebagainya. Tapi bab untuk kita berkembang, untuk kita contohnya nak menguruskan akaun dan sebagainya, ataupun kita nak buka cawangan dan sebagainya, maka ada benda-benda yang kita rasa mungkin bukan bidang kita, ataupun kita susah ataupun tak suka nak buat. So mungkin kita perlu cari pekerja, ataupun kita perlu cari partner, kan? Ataupun kalau kita nak pergi lebih jauh, kan, mungkin kita boleh JV, kan? Mungkin orang dengan orang lain yang mungkin ada kelebihan yang mungkin kita tak ada. So, jadi persoalan ini kita boleh tanyakan pada diri kita sendirilah. Kalau maksudnya kita ni lebih selesa untuk bekerja sendiri, maksudnya kita boleh buat semua perkara, ataupun kita boleh delegate pada staff ataupun pekerja kita, maka mungkin bekerja sendiri lebih sesuai dengan kita lah. Tapi kalau mungkin kita nak pergi lebih jauh, kita nak fokus sesuatu tugasan perkara, dan partner kita buat benda yang lain, ataupun sistem yang lain, maka mungkin kita perlu cari partner, ataupun kita berjoint venture dengan orang lain, kan? Jadi kita kena tanya balik lah apa yang kita nak dalam bidang ni, kan? So kalau ikut pengalaman saya, memang ataupun pengalaman orang yang dah berjaya, memang kalau kita nak pergi lebih jauh dalam bisnes ni, kita memang perlu bekerjasama dan kita perlu berpartner lah. So tapi nak bekerjasama dan berpartner ni pun salah satu modul khas, maksudnya satu skill lah lain pula, kan? Kita nak ber-JV, nak berpartner dan sebagainya. Tapi memang kalau kita nak pergi lebih jauh, memang kita perlu bekerjasama lah dengan orang lain, dan kita perlu berpartner, ataupun terpulang lah apa istilahnya, kan? Ataupun apa dia punya details tu, dia boleh dibincangkan lah, kan? Dari segi apa, kan? Tugasan apa, pembahagian keuntungan dan sebagainya, itu boleh dibincangkan lah. So jadi itulah perkongsian daripada saya, dan bagaimana kalau kita nak mulakan business tuition ni, ataupun kita sama ada kita nak mulakan ataupun kita nak mengembangkan, dan sama ada sesuai kita sendiri ataupun kita cari partner ataupun kita collaborate dengan orang lain. Okey, itu saja. Terima kasih kepada Puan Kaslamiah atas soalan tersebut. So, insyaAllah saya doakan supaya Puan Kaslamiah dapat mencari solusi lah kepada pertanyaan tersebut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Yakin sebelum berjaya.